Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita channel. So seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan sharekan dengan korang semua cara untuk kita biarkan DM ataupun dafnia makna. Okay, dafnia makna ni kalau bahasa mudah dia orang panggil kutu air raksasa. So biasanya kita pakai kutu air raksasa ni kalau untuk anak dia fry dia umur sebulan, kita dah boleh bagi. Tapi yang untuk anak kutu air raksasa, anak DM tu lah. Tapi untuk induk dia yang besar-besar, ibu dia ataupun induk lah kita panggilkan, yang besar-besar tu biasa saya bagi kepada ikan-ikan yang dah besar, umur 1,5 bulan, 2 bulan. So kita start bagi induk tak punya makna untuk dia orang makan lah. So ini cara jimat lah, terutamanya orang yang duduk kat bandar kan, susah dapat kutu air. Tapi kalau kawasan yang mudah dapat kutu air, boleh saut sendiri, jimat lah. Ini setakat main hobi-hobi kan, kita cuba buat sendiri macam mana cara kita membiarkan kutu air. So kat sini antara bahan dia, ini adalah air, orang panggil air phytoplankton ni, air hijau. Ini saya punya ikan Oscar, saya ada seekor ikan Oscar letak kat luar rumah tu untuk makan ikan-ikan reject lah. So daripada akuarium tu dia dapat air hijau. So air hijau tu saya pakai untuk buat makanan dafnia makna. Patutnya ada 2 baldi tapi tak cukup lah, jadi saya ambil 1 baldi saja. 1 baldi lagi air hujan, ataupun korang boleh guna je air paip ke yang dah tak ada klorin lah. Pastikan dah andap 3 hari ke. Biasa saya pakai juga. Kalau pakai air paip tu terus letak anti klorin, terus saya pakai je, boleh je insyaAllah. Dan 1 bekas lah, saya ada biarkan dalam baldi juga. Baldi okey, berjaya juga, alhamdulillah. Setakat ni okey lah, boleh lah support ikan saya pun tak banyak mana. Boleh lah untuk dia orang sambil selang pellet kan, so boleh pakai DM juga. So yang ni 1 bekas beli dekat Yombit kot, dalam harga RM10 itulah. Bukan apa-apa boleh pakai, nak pakai baldi pun boleh. Tapi saya sarankan bekas yang lebih besar lah, supaya hasil yang lebih maksimum. Okey, kalau tak ada air phytoplankton ni, kita boleh juga pakai air chlorella. Kita boleh biar air chlorella sebenarnya, ataupun air ikan keli ke, boleh, tak ada masalah. Kalau tak ada juga nak pakai air paip pun tak apa. Tapi untuk permulaan biasanya cara saya akan pakai air phytoplankton. Ataupun saya juga ada buat sebenarnya air. Okey, ini saya biarkan chlorella sebenarnya, dalam ni ada air chlorella. Dia boleh buat air chlorella sendiri. Kalau kita tak ada ikan, kita pun boleh buat air phytoplankton sendiri. Nanti insya-Allah dalam video-video seterusnya saya akan buat tutorial cara saya biarkan chlorella ni, air hijau ataupun phytoplankton. Chlorella ni dia kena ada dia punya starter. Kita kena beli, biasa beli kat Shopee murah aja, RM5 1 botol 500ml tu. Itu dah memang induk chlorella. Daripada situ kita boleh biarkan air chlorella tu. Tapi kalau tak ada induk chlorella, kita boleh buat air phytoplankton tanpa perlu starter. Jadi air phytoplankton jadi sama macam ni lah, sama macam air ikan Oscar saja ni. Cumanya air ikan Oscar ni dia cepat hijau, kena matahari bagi makan sekejap je hijau dia, kita dah boleh ambil. So yang ni biasa kita buat dia seminggu, lepas seminggu baru kita boleh pakai. Jom. Okey, langkah seterusnya bila kita dah ada air hujan, dah ada air phytoplankton, air hijau ataupun starter chlorella ni, dah kita masukkan je. Pertama saya masukkan air hujan ke dalam tas kita. Ini dia pembiarkan jadi buang dalam 10 liter. 1 baldi ni 10 liter. Kemudian kita masukkan air hijau ataupun air phytoplankton. Kalau ada air phytoplankton saja pun lagi bagus sebenarnya, sebab saya tak cukup air phytoplankton kan. So habuk-habuk ni kalau boleh kita jangan masukkan lah. Okey, dah siap. Macam tu lah, mudah je. Nanti saya akan ajar cara nak buat air phytoplankton. Okey, jom kita ambil induk dafnia makna. Okey, ni kat sini saya nampak tak? Itu saya buat dalam baldi je. Guna cara yang sama. Itu induk dia lah. Kita ambil sikit, tak ambil banyak pun. Kita taruh kan. Okey, kita masukkan saja dalam ni.
okey. So kita tunggulah perubahan dia, bagi dia makan sama ada kita nak tukar air dia, nak tukar air, buang separuh air, masuk air hijau baru. Bila air dah jenis lah, maknanya dia dah makan semua air hijau tu, makanan dah habis, dia dah makan, jadi air dia akan jadi jenis. So start situ kita buang air ni separuh, kita masukkan air phytoplankton. Tapi kalau kita susah nak dapat air phytoplankton, air hijau tu, cara yang paling mudah adalah kita bagi yeast. Okey, saya biasa bagi yeast lah, sebab air hijau nak dapat selalu susah juga. Untuk DM ni, kita sebenarnya ada ni. Biasa saya pakai ni, pH meter. Kita boleh check berapa pH air kita. So sekarang 5.3 saya belum masukkan dalam air. So kita cuba masukkan dalam air hijau kita. Ok, so kita dah check pH dia lebih kurang dalam 5 point lebih itulah. So DM ni dia memang nak antara pH antara 5 sampai ke 7. Kalau 7 point lebih tu dia lebih alkali, dia bahaya untuk dia lah, dia boleh bunuh dia. Biasa masalahnya bila kita buat air hijau ni, air hijau ni kalau kita pakai terlebih bahan, dia menyebabkan pH dia naik. Bila pH yang tinggi tu, pH tak sesuai untuk DM pun boleh mati. Jadi kita kena pastikanlah cara pembuatan air hijau yang betul. Kalau tak, bukan kita buat makanan dah punya, tapi kita dah letak racun dalam ni. Kemudian dah siap masukkan air hijau, dah siap masuk starter tu. Kita tutup lah dengan penutup dia. Tutup tak payah tutup habis, tak apa. Dia perlukan cahaya juga. So, saya tutup sikit je lah. Lebih kurang ada ruang kat situ. So cukup lah. Dan setiap petang saya akan tutup. Kalau tak nyamuk datang, dia bertelur dalam tu, dah kita biarkan jentik-jentik juga. Silap ribuan KKM datang, kena bayar. Jadi setiap petang saya akan tutup. Ataupun time hujan saya akan tutup. Sebab air hujan ni dia akan turunkan pH. Ok, ini update hari ke-3 kita punya projek DM. Kita nak tengok keadaan air dia masih hijau ke tak. So dalam gambar ni macam hijau kan, dalam video macam hijau. Ok, so kita dah nampak dia punya colour hijau dah makin runtuh lah. Maknanya sama ada DM ni dah makan ataupun dia dah kena cahaya matahari. So sekarang ni saya nak check DM ni masih hidup ataupun tak dalam ni selepas 3 hari. Kita test out. Ok, kalau perasan itu DM lah. So maknanya DM tu masih hidup lah. Ok, dia sedang membiak. So sebab air dia masih hijau, jadi kita tak payah lagi bagi dia makan. Ok, ni hari ke-5 kita punya projek DM. Kita nak check air dia. Ok, nampak tak sekarang air dia hari tu hijau pekat. Sekarang dia dah jadi hijau cair kan. So bila dah macam gini, kita dah boleh start bagi dia yeast lah. Yeast ni bagusnya adalah dia akan mempercepatkan DM ni membiak. Dia makin speed kasih laju. Bagi yeast ni memang cepat. Biasa dia akan membiak lebih banyak Tapi kalau biasa untuk kasih DM ni dia gemuk-gemuk besar-besar, memang kena pakai air hijau. Sekarang saya akan tunjuk cara saya bancuh yeast. Ok, ini yeast yang saya pakai Mauripan ni, beli RM10 500 gram. So kita letak sikit je dalam macam tu. Ok, sikit, jangan banyak-banyak. Kalau terlebih banyak, biasanya DM kita ni mati. So ini untuk 3 tong sebenarnya. Tambah air. Ni air biasa je, air pahit je sebagai. So kita kacau lah sampailah ok, dah sebati. Baru kita bagi dekat kita punya DM. Kalau guna air suam boleh cepat sikit, tapi nanti kena pastikan air tu sejuk lah. Kalau air suam kan mati pula kita punya DM kan. Jadi pastikan kalau guna air suam, pastikan dia dah sejuk, baru kita bagi. Sebelum ni saya ada juga buat tepung guna ni, tepung soya, ada tepung kacang hijau, tapi dia boleh, masalah dia tepung ni dia akan bau busung. Jadi saya tak pakai tepung, guna yeast.
jangan bagi terlalu banyak bila bagi terlalu banyak jadi air berminyak. Bila air berminyak dia tak ada permukaan semua, oksigen tak masuk, jadinya dia akan cepat mati, ADM kita akan mati. Jadi baginya berkadaran banyak mana yang kita ada. Banyak itulah kita agak-agak je sebenarnya benda ni, cuba jaya lebih kurang. Tapi setakat saya buat ni alhamdulillah, dengan syarat makanan tu jangan lebih. Dia kurang tak apa, lebih tu jangan. So sebelum bagi makan kita check dulu betul ke ada DM ni. Sekali DM kita pun dah mati dah. Itu dia, maknanya DM kita hidup lah, biarlah yang gitu tu. So bagi makan jangan banyak saya cakap bagi makan biasa je, tak payahlah air nak keruh sangat sampai satu bekas ni keruh, tak payah. Okey, dah cukup macam tu. So patutnya dia dah lebih banyak membiak lah, tapi 3 hari baru ni saya dah balik kampung. Jadi 3 hari dia orang tak dapat makan. Nampak dia tak membiak seperti yang dijangkakan lah. Jadi tak berapa nampak sebenarnya. Itu dia, kalau ada nampak yang gerak-gerak tu mungkin tak berapa clear. Nanti saya cuba ambil gambar time waktu malam. Biasa malam ni kita suruh lampu, dia akan datang kat lampu lah, cahaya lampu. Okey, sekarang sebab dia pun dah, air pun dah sangat-sangat jernih ni, so kita bagilah macam biasa air yeast yang biasalah air yeast ni. Bagi jangan banyak sebab kita punya Daphnia pun tak berapa banyak. Okey. Dia biasa duduk kat bahagian penjuru-penjuru. Jadi kita bagi kat bahagian penjuru je. Okay, kalau nampak tu anak-anak DM halus-halus lagi. So sebenarnya dia tengah membiak lah. Walaupun 3 hari tak dapat makanan, dia masih boleh tahan lah. Okey, korang dah nampak tak? Dia dah mula membiak sebenarnya tu, dah banyak dah. Okey. So alhamdulillah lah, dah berjaya lah, alhamdulillah Daphnia kita ni. Tapi saya belum saut lagi untuk bagi ikan makan sebab dia masih kecil lagi, anak-anak lagi ni. Masih banyak anak-anak lagi. Okey, kalau nampak tu. So sekarang kita nak bagi makan. Macam biasa saya dah siapkan air yeast. So tak payah bagi banyak sangat, buka bucu-bucu saja. Okey, hujung sana sikit. Sini pun dia ada. So bagi sikit. Okey, dah cukup. Tak payah banyak-banyak. Walaupun kawasan sini masih tak keruh, di kawasan yang bucu-bucu biasa yang dikumpul tu dah keruh. Jangan, macam biasa dah, jangan bagi lebih, takut nanti mati pula. Jom kita cek perkembangan Daphnia Magna. Ini tong pertama saya. Okey, nampak tak yang gerak-gerak tu? Itulah. Cepat sikit. Okay, ni kalau saiz lagi ni biasa saya dah sauk dah besar dah ni. Okay, jom kita test sauk.
Macam tu lah. So bagi tadi saya dah ambil dah, saya dah bagi makan. Okay, so tong pertama. Okay lah. Ini tong kedua saya. Ini kecil lagi kot, tapi dah boleh sauk lah untuk ikan makan. Alhamdulillah berjaya. Ini tong ketiga, yang ni yang saya update dalam video tu. So pagi macam tak nampak kan. So inilah perkembangan dia. So korang boleh nampak dah, dia dah membiak. So, kita dah boleh sauk lah ni, dah boleh bagi ikan makan. So alhamdulillah cara ni InsyaAllah korang buat, InsyaAllah berjaya dah. Okay, korang yang rasa video ni bermanfaat, korang tolong saya klik button like di bawah. Dan korang yang nak appreciate kerja saya, korang bolehlah tekan button subscribe. Jumpa lagi video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.